Bila kita dengar, betul Sampai. dia sedang Sampai berperang dia, apa semua tu. kita sampai. boleh bayangkan kan. Dapat. Bang, berdiri ke duduk bang? Biasanya berdiri. Oh, Dia ada mic di sini kat atas tu. So, Nak melompat nak apa semua senang lah. So kita kena faham dengan teknik dia pula. Macam kalau kita nak dekat dengan mic atau jauh, suara-suara yang perlukan lontaran kuat, kita Jauh kena sikit. jauh. Lepas tu kita yang tu kita kena betul rapat dengan mic. Itu kena tahulah. Script on the spot dapat Skrip memang dah ada. Okey. Skrip dah ada, kita baca je. Dapat sehari sebelum ke macam mana? Tak, masa tu juga. Macam mana tu? Macam mana? Kadang-kadang kita record 2 atau 3 drama sekaligus. Tapi biasanya sebelum kita recording, kita ada script reading sama-sama. Okey, aha. Kita script dulu, one go dulu lalu. Okay, ni watak bendara. Okay, kita akan betulkan mana nak tambah, mana nak kurangkan. Kemudian baru kita record. Jalan. Betul jalan. Bang, kita try nak? Boleh? Boleh Kita buat ni kalau 4 orang. Boleh? boleh. Tajuk Sesat di Hutan. Sesat di hutan. Abang tukang bawa kita orang. Kita orang dah cemas kadang Watak apa watak? dia yang tukang bawa kita lah. Guide. Lepas tu kita dah sesat. Sesat pula punca dia. Okey. Kita kena salahkan dia. Kita dalam keadaan takut. Nak begitu? Boleh. Okey. Nak kita try? Ni Dol Podcast pergi masuk hutan dan sesat. Boleh. Try boleh bang? Boleh Boleh. Okey. Boleh. Okay, 2 jam kita berjalan ni. Sampai arah sungai sana nanti. Kita semua berhenti, okay? Baik. Saya tak biasa lah macam gini. Saya first time tahu ikut-ikut tiba-tiba macam nak sesat ni. Awak tahu tak tahu jalan ni? Yang kau nak panik sangat ni kenapa? Yelah. Sekarang ni aku yang dokong. Kenapa kau yang penat? Aku penat ni sebab dokong kau daripada tadi. Kaki kau kan tadi jatuh. Injet. Okey. Bang, ni kompas ni betul ke? Abang kata abang pandai baca kompas. Kata nak ke utara, saya nampak dah ke selatan dah ni. Aku sekarang guna Waze. Kenapa nak guna kompas lagi? Kat sini masih ada line lagi. 5G, okay? Bang, Sabar. Bang, saya memang tengah risau sekarang ni sebab dalam hutan ni dia orang cakap ada rimau. Tak, sekarang ni kau siapa? Tadi aku dengan 2 orang ni je. Kau belum ada lagi. Kau ni siapa sebenarnya?